Raya penuh makna. Bahagian 2. Terangnya malam ni. Tapi bulan separuh je. Malam ni pun rasa sunyi semacam. Entah-entah malam Lailatul. Dah, jangan mandai. Cepat jalan. Semalam kelakar. Kak Ros lari laju. Lintang pukang. Kita orang ketinggalan kat belakang. Petang ni main? Aku tak boleh. Aku nak pergi beli baju raya. Baru nak pergi beli? Aku dah ada 5 pasang. Kenapa? Tak percaya? Tak. Betul. Aku beli dengan Mail. Murah-murah je. Beli 2, percuma 3. Biar betul. Percuma 3 tu baju lama aku. Terima kasih, Mail. Sama. Patutlah banyak. Jadi Mail, kau dapat RM1 je lah. 5 pasang baju? 5 hari berturut-turut aku raya. Bermakna betul raya aku kali ni. Tahun ini, aku sekeluarga berlebaran di kampung halamanku, Indonesia. Asyik. Memang patut pun. Dah lama kau tak balik. Betul-betul? Apa tu? Georgie. Mana boleh makan depan orang puasa? Berdosa. Oh no! 2-3 kuih samosa. Saya berdosa. Apalah buaya? Boleh kalangan kancil. Tak kan? Itulah. Macam mana buaya kena tipu? Wah, cantik baju akak. Macam kain merah iping. Memang pun. Akak pun cantik. Adalah tu. Apa kau nak? Baju kita orang ada. Ada? Yang tahun lepas punya. Muat lagi kan? Loh, apalah kak ni? Ros, kuih kau ni hangit. Ros, dah nak buka puasa ni. Siapkan makanan. Nak makan rendang dengan ketupat. Nak lemang juga. Atuk nak makan apa? Apa-apa pun boleh. Atuk tak kisah. Kenapa Atuk sedih? Yelah, lepas ni Atuk nak makan dengan siapa? Atuk jangan sedih. Dengan kita orang lah. Datang je. Boleh kan, Opa? Boleh.
Baik-baik main. Jangan cedera. Baik, Kak Ros. Amboi, seronok main. Atuk nak pergi takbir. Nak ikut? Tak nak. Tak tu. Tong. Lu ada sini. Apa hal? Alanga, wah ada surprise.